perjanjian antara Quraisy dan juga Nabi SAW. Antara syarat yang diletakkan adalah yang pertama, tahun ini, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Nabi SAW adalah pulang pada tahun yang ke-6 Hijrah ni, tahun tu, dan tak boleh masuk ke Mekah. Pada tahun depan, orang Islam boleh masuk ke Mekah dan menetap di situ selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa senjata orang yang berperjalanan ataupun orang yang bermusafir. Apa syarat dia? Pedang yang disarungkan. Sementara Quraisy tidak boleh langsung menghalang mereka dengan apa cara sekalipun. Berjaya. Yang pertama dapat dekat situ, orang Islam boleh pergi. Tapi bukan tahun tu, tahun depan. Berapa hari? Untuk umrah 3 hari. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, salam qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alum bit ta'lim, tazakkur bit tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma salli al-islam wal muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustad'afin fil Falastin wa fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, tamanya dan selamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, mendudukkan kita bersama baginda Nabi SAW, diangkat segala sakit penyakit, diberikan kesembuhan segera ke atas kalangan kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Dengan moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat dalam bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, dan Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini maka kita bawakan saji hidang dari kitab Al-Mukhtasar Ar-Rahiq Al-Makhtum fi Bahsun As-Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ikut dalam catatan terakhir bersama dengan tuan-tuan dimuliakan, muka surat 141, Penjajah Hudaibiyah berakhir dengan peristiwa yang dititikkan dengan perang dengan Bani Mustalik. Maka selepas daripada itu, pada tahun ke-6 Hijriah di bulan ini, iaitu bulan Dzulqa'dah, ketika kaum muslimin semakin lama semakin kuat di Jazirah Arab, mereka mula berfikir untuk mendapatkan hak mereka yang sangat mereka impikan, iaitu beribadah di Masjidil Haram yang sejak 6 tahun lamanya
dihalang dan terhalang oleh kaum musyrikin. Hingga pada satu saat Rasulullah SAW bermimpi memasuki kota Mekah serta menunaikan umrah dan juga tawaf di sana. Maka esok harinya Rasulullah SAW memberitahukan hal tersebut kepada para sahabat. Lalu baginda Nabi SAW perintahkan mereka untuk bersiap-siap melakukan safar untuk umrah. Dalam perhatian yang cermat, baginda Nabi SAW mimpi, dan baginda Nabi SAW melihat diri baginda Nabi SAW dapat masuk bersama-sama para sahabat ke Masjidil Haram, kemudian mengambil kunci Kaabah dan kemudian bertawaf dan melakukan umrah. Sebahagian daripada kalangan sahabat, kata Nabi SAW dalam mimpi itu, Nabi melihat mereka mencukur rambut, lakukan tahalul, dan sebahagian lagi mengguntingnya. Mimpi itulah yang disebutkan dan dikhabarkan kepada para sahabat, dan mereka pun mengira akan masuk ke Mekah pada tahun itu juga. Maka di kalangan sahabat rasa macam tahun yang ke-6 Hijrah ni lah akan masuk ke kota Mekah. Dan Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat tentang cadangan untuk melakukan umrah, dan para sahabat pun bersiap-siaplah untuk berangkat daripada kota Madinah menuju ke Mekah. Nabi SAW juga turut serta mengajak orang Arab Badui yang duduk di kawasan sekitar untuk keluar bersama-sama dengan Nabi SAW. Namun ramai juga orang Arab yang tertinggal dalam perjalanan menuju ke kota Mekah itu. Nabi SAW membersihkan pakaian Nabi SAW dan menunggang unta yang terkenal, iaitu Al-Qaswa. Dan Nabi SAW melantik Ibn Umi Maktum menjadi pemangku Nabi SAW di Madinah. Dan ada sebahagian mengatakan bukanlah Ibnu Umi Maktum, tetapi yang menggantikan Nabi SAW adalah satu pandangan mengatakan Numailah Al-Laythi, bukan Ibnu Abi Maktum. Rasulullah SAW keluar daripada Madinah pada hari Isnin bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bersama dengan 1,400 orang sahabat tanpa senjata perang kecuali pedang yang berada di dalam sarungnya. Isteri baginda Nabi SAW turut serta bersama Rasulullah SAW pada saat itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan kemudian ketika Nabi tiba di satu kawasan yang bernama Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW mula melakukan ihram, dan juga tujuan dipakaikan ihram itu adalah untuk melakukan umrah. Dalam waktu Nabi sampai di Dzul Hulaifah, Nabi SAW memasang gelang dan penanda pada binatang-binatang kurban. Turut serta pada waktu itu Nabi memulakan niat ihram untuk melakukan umrah. Tujuannya supaya manusia tidak memerangi Rasulullah SAW. Karena itulah Nabi mengenakan pakaian ihram itu. Rasulullah SAW memutuskan di hadapan mereka seorang perisik daripada Bani Khuza'ah untuk menghampiri Usfan. Dalam kawasan yang disebutkan itu adalah Bani Khuza'ah ni diutuskan oleh Nabi SAW untuk melaporkan kedudukan dan juga keadaan orang Quraisy. Apabila Nabi SAW menghampiri Usfan, datanglah perisik dan menandakan, mengkhabarkan kepada Nabi akan laporan risikan dengan menyebutkan betapa semasa saya datang tadi Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan angkatan Habish, iaitu kelompok bersekutu di Bukit Habsyah, di Bukit Habash, dengan perkumpulan yang ramai itu untuk memerangi kamu wahai Muhammad SAW, wahai Rasulullah. Dan mereka datang bergerak menuju ke sini semata-mata untuk menghalang kamu daripada melakukan umrah. Maksudnya mereka dah detect pergerakan Nabi dengan keadaan Nabi memakai ihram, dan mereka tahu tujuan Nabi datang adalah untuk melakukan umrah. Dan Nabi SAW pada waktu itu minta pandangan para sahabat dengan berkata, apa pandangan kamu kalau kita tawan wanita dan anak pinak mereka yang bersekongkol membantu Quraisy? Kalau mereka duduk tidak melawan, berarti mereka duduk mengharapkan pembelaan, yakni apabila sekutu Habish
menyedari kaum mereka diserang, maka mereka akan meninggalkan Quraisy dan kembali untuk menuntut bela ke atas kaum mereka. Dan kalau mereka terlepas, maka tinggallah Quraisy bersendirian menyambung nyawa. Atau adakah kamu berpendapat kita teruskan sahaja perjalanan ke Baitullah, dan kalau ada sesiapa yang menghalang kita, maka kita akan peranginya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjawab dengan mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, tetapi kita ini datang untuk berumrah, bukan untuk berperang. Ini pandangan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Justru kalau siapa yang menghalang kita untuk sampai ke Baitullah, maka kita akan memeranginya. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan arahan, marilah kita berangkat, dan mereka pun meneruskan perjalanan. Ketika mana Nabi SAW tetap juga bergerak menuju ke Mekah, orang Quraisy mendapat maklum tentang perihal tersebut, dan mereka mesyuarat dan mengambil keputusan untuk menghalang orang Islam dari sampai ke Baitullah dengan apa cara sekalipun. Setelah Rasulullah SAW berpaling daripada menghadapi tentera Ahamish, seorang lelaki dari Bani Ka'ab membawa berita kepadanya bahawa orang Quraisy sedang menanti di Tuba dengan 200 orang pahlawan berkuda yang diketuai oleh Khalid Al-Walid radhiyallahu an. Masa ni belum lagi Islam. Pasukan itu sedang bersiap sedia di Qura Al-Ghamim, iaitu jalan utama daripada kawasan Madinah untuk masuk ke Mekah. Sayyidina Khalid bin Al-Walid pada waktu itu yang belum Islam berusaha bersungguh-sungguh mahu menghalang orang Islam kesekaliannya. Dia menghadapkan pahlawan-pahlawan berkudanya yang terbaik, sehingga kedua-dua pasukan saling dapat melihat antara satu sama lain. Kedudukan mereka sudah begitu dekat. Semasa umat Islam sedang menunaikan salat zuhur, rukuk dan sujud, Khalid yang melihat perlakuan itu kemudian berkata, mereka sedang berada dalam keadaan alpa, kata Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sebab nampak orang Islam tengah solat, dia kata orang Islam ni tengah doa alik. Kalau kita serang mereka, nescaya kita pasti menang. Lalu Sayyidina Khalid bin Al-Walid pada waktu itu yang belum Islam, dia pun membuat keputusan untuk menyerang umat Islam seluruhnya pada waktu mereka sedang menunaikan solat asar nanti. Namun selepas itu selepas itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu mensyariatkan solat khauf, maka terlepaslah peluang Khalid untuk menyerang umat dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Yang ini yang disebutkan berkenaan dengan pendalilan berkaitan dengan solat khauf juga. Satu perkara yang perlu untuk diambil perhatian adalah perjanjian Hudaibiyah ini, pergerakan Nabi SAW bergerak daripada kota Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah adalah untuk tujuan menjadikan mimpi Nabi SAW berubah kepada realiti. Tujuan Nabi SAW dan juga para sahabat bergerak itu sememangnya adalah untuk menunaikan umrah. Apatah lagi bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram. Bulan ni adalah bulan haram. Bulan haram ni tak boleh perang. Sebab tu disebutkan dalam kitab, tanpa senjata perang kecuali pedang yang diletakkan di dalam sarung. Orang Arab kalau perang, pedang mereka tidak dimasukkan ke dalam sarung. Mereka akan keluar dengan menghunuskan pedang. Mereka akan keluar dengan keadaan pedang itu didogiangkan, dikosongkan sarung dia. Dan kefahaman tentang bulan haram ini adalah satu benda yang sudah pun dimaklumi oleh seluruh kalangan para sahabat. Karena itulah tiada tujuan untuk berperang itu. Kemudian Zulkaidah ini adalah satu bulan yang mana orang Mekah tidak ada pilihan, tapi mereka akan lebih berada dalam kedudukan menyambut dan menerima tetamu. Sebab Zulkaidah itu sendiri adalah bermaksud bulan duduk-duduk, bulan duduk-duduk santai, duduk-duduk sebentar. Dalam takrif berkenaan dengan Zulkaidah, kata ulama dua. Satu, duduk-duduk sebentar kerana orang Mekah tak boleh duduk lama-lama. Orang main musim haji, maka mereka kena keluar bangkit untuk bawa tetamu haji pi letakkan di tempat penginapan mereka, bawa mereka untuk tunjuk tempat sekian-sekian dan sebagainya. Itu adalah benda yang bersangkutan dengan Dzulqa'dah, iaitu orang Arab kan bulan itu bulan yang memiliki duduk-duduk daripada kalimah qu'ud.
Satu lagi kata ulama, Dzulqa'dah adalah bulan ini adalah bulan haram, yang mana orang Arab akan duduk dan tidak berperang. Dan sebab tu potensi untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah pada bulan Dzulqa'dah mengikut perkiraan Nabi SAW adalah satu perkara, satu time, satu masa yang cukup tepat. Dan kerana itu jugalah bila mana disebutkan dalam kitab di tempat yang mana Nabi SAW bergerak sehingga akhirnya sampai ke satu kawasan yang ditandai sebagai Hudaybiyah. Dalam pertemuan ini, apa yang disebutkan adalah wujud satu insiden yang mana Nabi SAW pada waktu bergerak nak menuju ke Mekah itu, Nabi SAW memilih jalan yang agak sukar, jalan yang tak biasa dilalui. Nabi SAW bersama rombongan mengikut sebelah kanan daripada laluan sekitar Madinah nak turun mai, maksudnya merapat ke sebelah laluan nak pergi ke kawasan perairan, dan kemudian menuju ke kawasan yang diletakkan yang berada di antara laluan Al-Hims, iaitu jalan menuju ke Thaniyah Al-Mirar dan menuju ke Hudaybiyah dari bahagian bawah Mekah. Nabi turun mai sampailah ke kawasan dekat dengan bawah Mekah. Nabi SAW meninggalkan jalan utama untuk masuk ke Tanah Haram melalui Tanaim, kawasan yang biasa dilalui untuk melakukan ibadah haji umrah juga. Di situ boleh dilakukan niat miqat. Dibiarkan jalan berada di sebelah kiri. Jalan Tanaim tu akan ada di sebelah kiri tempat laluan Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Bila Khalid Al-Walid melihat tentera Islam menukar haluan, dia pun segera beredar bawa dia punya kuda untuk memberikan amaran kepada tentera Quraisy betapa Nabi SAW memilih jalan yang lain daripada jalan utama, sebab tumpuan kelompok kafir Quraisy adalah pada jalan maklum, jalan biasa yang diketahui. Nabi SAW teruskan perjalanan sampailah ke Thaniyatul Mirar, dan unta baginda Nabi SAW tiba-tiba menundukkan diri, menderum, jatuhkan lutut dia, turunkan lutut dia dan tak mau bergerak. Lalu dalam rombongan itu mereka berkata, dalam riwayat disebut hal, satu jenis sebutan untuk menggerakkan unta. Dia duduk atas unta tak mau jalan sebabkan duduknya unta tu, maka mereka duduk yung unta tu dengan sebut kalimah hal. Jadi kalau kata duduk atas lembu, try buat, takut lembu cakap Arab pula kan. Arahan itu hanya khusus untuk unta yang tak mau bergerak, tetapi unta tu tetap juga tak mau bergerak. Dan mereka pun berkata kepada Nabi SAW, Al-Qaswa, enggan berjalan. Unta Nabi tu tak mau bergerak. Berulang kali dia sebutkan. Nabi SAW menjawab perkataan mereka dengan memberi respon, bukannya Al-Qaswa sengaja enggan berjalan, itu bukan perangainya. Unta Nabi ni, dia kalau kata bergerak berjalan dengan Nabi, dia akan tetap terus jalan, dan dia bukan buat perangai jenis lagu tu, tetapi dia tertahan sebagaimana tertahannya gajah yang menyerang Kaabah. Nabi sebutkan yang jatuh tu bukan kata jatuh je, tapi kerana tertahan. Bagi ulama kata tertahan itu adalah dikarenakan oleh pelindungan dan juga apa yang disebutkan sebagai malaikat yang menjaga jalan pintu masuk kedua kota utama, iaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah, kalau mereka meminta kepadaku satu rancangan demi membesarkan tanah haram ini, nescaya aku sanggup menunaikannya. Kemudian Nabi SAW mengerahkan Al-Qaswa sehingga dia bangun. Lalu Rasulullah SAW menukar arah perjalanan sehingga sampai di hujung Al-Hudaybiyah, dekat dengan satu kawasan yang memiliki tempat adanya oasis ataupun adanya genangan air yang amat sedikit. Lalu mereka pun berebut dekat situ mendapatkan air itu. Sebentar saja air itu sudah kering, ada satu mata yang kecil, dan mereka pun mengadu kepada Rasulullah akan kehausan mereka. Nabi SAW mencabut sebilah anak panah dari sarungnya. Baginda Nabi SAW menyuruh mereka meletakkan anak panah itu ke dalam kawasan tempat genangan air tadi, dan kemudian demi Allah air itu sentiasa mencukupi untuk mereka untuk membasahkan tekak sehingga puas. Kawasan genangan air itu terletak di sekitar Al-Hudaybiyah. Di tempat tersebut dalam kitab disebutkan bila
Nabi SAW sampai di Hudaybiyah menyatakan dengan tegas kepada Badil bin Warqa al-Khuzai, orang yang bersedia untuk menjadi orang tengah daripada Bani Khuza'ah. Dia ni duduk di kawasan Tihamah dan merupakan golongan biasa yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, dan dia juga antara orang yang memberikan saran cadang berkaitan dengan beberapa perkara bila Nabi SAW tanya tentang progres ataupun perkembangan semasa masyarakat di kawasan sekitar itu yang mendekat dengan kota Mekah. Dan kemudian baginda Nabi SAW bila bertemu dengan Badil ataupun Budil bin Warqa al-Khuzai, Nabi jumpa dengan dia dan kemudian dia beritahu dekat Nabi, tadi aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay yang telah sampai di beberapa mata air Hudaybiyah dan membawa bersama anak-anaknya untuk menunjukkan mereka benar-benar membawa kelengkapan yang diperlukan, termasuk keperluan makanan, dan itu adalah bertujuan perang. Makna kata mereka keluar bukan memain, mereka keluar main itu memang untuk tujuan perang. Tujuan mereka adalah untuk memerangi dan menghalang kamu ya Rasulullah daripada mendekat ke Baitullah. Dan kemudian Rasulullah SAW menjawab perkataan Badil bin Warqa al-Khuzai dengan menyebutkan, kami datang bukannya nak berperang, tapi tak nak melakukan umrah. Orang Quraisy itu telah serik dan susah kerana kesan peperangan. Kalau mereka sanggup nak berperang, aku rela memberikan tempoh tertentu kepada mereka, dan mereka hendaklah biarkan urusanku dengan orang lain. Dan kalau mereka mahu, mereka boleh lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Kalau tidak, berarti mereka hendak menunjukkan kekuatan. Kalau hanya perang yang mereka inginkan, maka demi diriku yang berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan kuperangi mereka demi urusanku ini, sekalipun aku terkorban bersendirian atau sampai Allah melaksanakan janji-janjinya. Maka Badil bin Warqa al-Khuzai menyebutkan kepada Nabi SAW, akan aku sampaikan apa yang kamu katakan. Maka dia meninggalkan Nabi menuju kepada orang Quraisy dan dia menyampaikan perkataan Nabi dengan mengatakan, aku datang kepada kamu dari bertemu si lelaki ini dan aku telah dengar kata-katanya, kalau kamu mahu aku ceritakan kepada kamu. Namun orang Quraisy yang bodoh ini berkata, kami tidak perlu mendengar cerita daripada kamu tentang orang itu, iaitu Nabi SAW, walaupun sedikit. Sementara orang yang berfikiran dalam kalangan mereka, di kalangan orang Quraisy yang cerdik, dia berkata, tolong sampaikan apa yang disebutkan, tolong cerita apa yang Muhammad SAW kabarkan kepada kamu. Maka Badil pun berkata, aku mendengar dia menyebut begini dan begini. Kemudian orang Quraisy mengutuskan satu orang untuk bertemu dengan Nabi SAW, iaitu nama dia Mikras bin Hafs. Apabila Rasulullah SAW melihat Mikras, Rasulullah SAW berkata, ini orang yang suka berkhianat. Dia hantar satu wakil, dan wakil itu adalah satu orang yang Nabi kenal, dan Nabi kata dia ini adalah satu orang yang suka berkhianat. Setelah Mikras sampai pada Rasulullah SAW dan bercakap dengan Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan sama seperti mana yang disampaikan kepada Badil bin Warqa dan juga teman-temannya. Kemudian Mikras kembali kepada orang Quraisy dan memberitahu mereka. Dan berkata seorang lelaki pada Bani Kinanah yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah, biar aku berjumpanya. Mereka menjawab, silakan. Setelah kelihatan kelibatnya kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, Rasulullah SAW berkata, orang ini termasuk dalam kaum yang membesarkan unta kurban, bawakan binatang kurban itu. Nabi kata, orang yang mai daripada Bani Kinanah ni adalah orang yang duk bela unta, dan unta yang bela tu khusus untuk unta kurban. Lalu Nabi beritahu, tolong buat mai unta kurban. Mereka pun bawa unta kurban dekat Nabi SAW, dan para sahabat bertemu, berkumpul sambil mengucapkan kalimah talbiyah. Dan setelah Al-Hulais melihatkan perkara itu, dia pun berkata, subhanallah, mereka ni tidak patut dihalang. Orang pada Bani Kinanah ni, bila mana dia bawa mai unta, sebab Nabi minta dekat dia unta kurban. Maka bila mai unta, mereka mai berkumpul dekat situ, mereka nampak unta mereka, terus mereka talbiyah dalam keadaan yang begitu mesra. Maka dia kata, mereka ni memang bukan nak perang, mereka ni memang betul-betul nak buat umrah. Dan dia pulang kepada sahabat-sahabatnya dan dia berkata, aku melihat unta yang telah dipasang kalung-kalung
Maksud dia Nabi dah tanda dah unta yang akan dijadikan kurban. Dan pada fikiran aku, kata Hulais bin Alqamah, mereka ni tidak patut dihalang. Dan kemudian dia pun menyambung perkataannya kepada kelompok Quraisy dengan lebih panjang. Ada satu lagi watak, nama dia Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dia kata orang ini telah menawarkan kepada kamu cadangan yang baik, iaitu perkataan Nabi SAW tu. Perkataan Nabi adalah satu cadangan yang baik, maka terimalah dan biarkan aku pula datang kepadanya. Mereka berkata silakan. Lalu Urwah ni bila dia dah dengar daripada utusan yang bertemu dengan Nabi SAW, dia kata benda ni macam bagus. Dan dia pun kata aku pun nak jumpa juga. Bila dia jumpa dengan Nabi SAW, dia bercakap dengan Nabi, dan Nabi SAW menjawab kepadanya sebagaimana Nabi sebut awal-awal tadi dekat Badr bin Warqa Al-Khuzai. Pada waktu itu Urwah berkata, wahai Muhammad SAW, apa pandanganmu kalau engkau menjadi penyebab kaummu semuanya menjadi binasa? Pernahkah engkau dengar ada orang Arab yang menjahanamkan kaumnya sendiri sebelum ini? Kalau tidak, maka demi Allah aku sekarang sedang melihat muka-muka dan aku berpendapat nantinya mereka akan menjadi manusia hina dan melarat yang akan melarikan diri dan meninggalkan kamu. Kata Urwah kat Nabi SAW, tak ada dalam sejarah orang Arab ni yang hidup dia nak menjahanamkan bangsa dia sendiri. Pada pandangan Quraisy ke atas Nabi SAW. Sebab Nabi SAW menjanjikan satu perkara yang maktub. Maksudnya kalau hampa ikut perintah Allah, hampa selamat. Tapi kalau tak ikut perintah Allah, maka kamu menempah kehancuran. Perkataan Nabi itu dibawa dengan satu nilai pandang betapa Nabi memilih untuk menghancurkan bangsa dia sendiri. Padahal bukan yang nak buat tu Nabi. Tapi Nabi kata lah, cara pilihan yang ada adalah kembali taat pada Allah. Yang tu je. Kalau taat pada Allah, kita jadi orang yang beriman, kita jadi orang yang mentauhidkan Allah, maka kita selamat. Yang tu je. Tapi pemahaman mereka kata, oh Nabi nak abang kata bangsa ni adalah bangsa yang akan rosak, yang akan hancur, sebab tak ikut perkataan Nabi SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar bila dengar respon pada Urwah, dia kata dekat Urwah dengan menyebutkan, adakah hampa ingat kami akan meninggalkan Nabi SAW? Maka Urwah menjawab, siapa yang bertanya? Siapa yang bercakap tu? Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, aku, Abu Bakar. Dan dalam celah-celah tu Sayyidina Abu Bakar kata, ingat kami nak tinggal Nabi SAW kan? Yang cerita tu dekat Nabi, yang kata tuduh tak elok tu dekat Nabi. Habis tu ingat kami ni nak tinggal Nabi kan? Maka dia pun tak perasan siapa cakap. Dia tanya siapa kata? Abu Bakar. Bila Urwah dengar perkataan tersebut, jawapannya adalah Abu Bakar. Maka kata Urwah, demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kalau tidak disebabkan tugasku ini, nescaya aku sanggup menyahut cabarannya. Kemudian Urwah terus bercakap dengan Nabi SAW, dan setiap kali dia bercakap dengan Rasulullah SAW, dia akan memegang janggut Rasulullah SAW. Maksud dia tu dia pegang sambil duk mengharap baginda Nabi SAW barang mungkin mengikut ataupun menerima daripada apa yang dicadangkan. Al-Mughirah pada waktu itu sedang pegang pedang dan memakai topi besi, berada dekat kepala Rasulullah. Setiap kali Urwah mendogak sambil bertanya, dia ni siapa? Maka mereka menjawab, ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Urwah berkata, wahai anak si pengkhianat, bukankah aku yang membantu kamu semasa engkau berkhianat dulu? Dahulunya Al-Mughirah ni, dia pernah berkawan dengan satu kaum masa jahiliah. Kemudian dia bunuh mereka dan mengambil harta benda mereka. Dia rapit dengan satu kabilah, dan kemudian dia telah berkhianat pada waktu itu, membunuh seluruh kabilah tersebut dan dia rampas harta dia. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Islammu aku terima, tetapi hartamu tidak dapat aku terima sedikit pun. Al-Mughirah ni juga adalah anak kepada Urwah. Kemudian Urwah memerhatikan ke arah sahabat Rasulullah SAW dan hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Setelah kembali kepada kaumnya, kata Urwah, wahai kaumku, demi Allah aku pernah menjadi utusan untuk bertemu raja-raja besar seperti mana Kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana Muhammad SAW diagungkan. Demi Allah, kalau dia meludah, maka ludahnya disambut oleh salah seorang sahabatnya, lalu disapu di muka dan kulitnya. Kalau dia menyuruh mereka sesuatu, maka mereka cepat-cepat menjalankan suruhannya. Kalau dia berwuduk, mereka akan berebut-rebut untuk mendapatkan air wuduknya. Kalau dia bercakap, mereka akan merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak pernah memerhatikan dia dengan pandangan yang tajam kerana membesarkan dia. Dia telah menawarkan kepada kamu setiap daripada cadang saran yang baik, maka terimalah.
Kata Urwah, bila pemuda Quraisy yang tengah duk semangat nak langgak, nak masuk dan juga berperang, mereka rasa benda ni adalah satu poin yang menunjukkan pimpinan yang ada di atas ni cenderung untuk melakukan damai. Satu demi seorang pi jumpa dengan Nabi SAW, balik mai kata tak apalah, kita bagilah ruang kat mereka untuk masuk buat umrah. Pi seorang lagi pun sama juga, pi seorang lagi pun sama juga. Jadi yang tengah duk semangat ni, mereka kata mereka ni macam nak tak jadi perang, nak berdamai. Maka mereka di kalangan pemuda-pemuda ni mula memikirkan satu rancangan untuk menggagalkan apa yang disebutkan sebagai usaha nak berdamai ni. Maka mereka mengambil keputusan keluar pada waktu malam dan menyelinap masuk ke markah umat Islam, membuat kacau supaya ternyala api peperangan dan pertemuan di antara kedua-dua belah pihak. Ternyata mereka benar-benar melaksanakan rancangan tersebut, dan pada malam itu seramai 70 atau 80 kalau ikut dari riwayat turun daripada Bukit Tanaim. Mereka masuk ke kawasan perkemahan orang Islam. Akan tetapi Muhammad bin Salamah selaku ketua pengawal yang berjaga pada waktu malam berjaya menangkap kesemua mereka 70 atau 80 orang ni, didorong oleh kemauan untuk berdamai dengan situasi pada waktu itu lebih condong untuk tenteram, tak mau perang. Maka Nabi SAW membebaskan keseluruhannya dan memaafkan mereka semua. Dan hal ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Fatih ayat ke-24, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adhfarakum 'alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dialah yang telah menahan tangan mereka yang musyrik daripada melakukan perkara yang buruk terhadap kamu, dan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka di kawasan Mekah. Surah Al-Fatih ayat ke-24 ini merujuk pada situasi sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sesudah dia menjadikan kamu dapat menewaskan mereka, ingatlah sesungguhnya Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Bila Nabi SAW dah duduk dalam keadaan berhadapan dengan keadaan itu, situasi itu, maka Nabi meningkatkan lagi usaha diplomasi di antara dua puak, iaitu daripada kalangan Islam dan juga kelompok Quraisy. Maka apa yang Nabi buat? Nabi mengutuskan seorang duta, yang mana tujuan dihantar duta ini adalah untuk menunjukkan ketegasan kepada orang Quraisy mengenai pendirian dan juga tujuan kedatangan orang Islam semata-mata untuk melakukan ibadah umrah. Nabi SAW memanggil Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk diutuskan kepada mereka. Tetapi Sayyidina Umar menarik diri sambil berkata, ya Rasulullah, di Mekah tak ada seorang pun dari Bani Ka'ab yang sanggup mempertahankan aku jika aku diganggu. Aku ni Rasulullah, kalau masuk Bani Ka'ab ni tak ada siapa pun yang akan bagi suaka perlindungan kat aku. Jadi risiko tinggi. Maka utuslah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, kerana kaum kerabatnya ada di Mekah, Bani Umayyah ada, dan dia berupaya menyampaikan maksud tujuanmu itu. Lalu Nabi SAW pun memanggil Sayyidina Uthman dan mengutus Sayyidina Uthman untuk bertemu dengan orang Quraisy. Dan kemudian Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Uthman, beritahu mereka tujuan kita, betapa kita datang bukan untuk berperang tetapi hanya untuk mengerjakan umrah, dan ajaklah juga mereka kepada Islam. Rasulullah menyuruh supaya mengunjungi beberapa orang lelaki dan wanita yang beriman yang masih lagi ada di Mekah, serta menyampaikan khabar gembira betapa kemenangan sudah semakin hampir. Dipesan juga kepada mereka supaya diberitahu, dipesan kepada Sayyidina Uthman, beritahu kat mereka bahawa Allah akan menzahirkan agama jadi Mekah sehingga tidak ada seorang pun yang perlu menyembunyikan agamanya lagi. Maka Sayyidina Uthman pun bergerak menuju ke satu kawasan sampai di Baldah dan bertemu orang Quraisy. Dan mereka bertanya kepada Sayyidina Uthman, kamu nak pergi ke mana? Sayyidina Uthman menjawab, aku diutuskan oleh Rasulullah untuk tujuan ini dan itu. Mereka pun berkata, kami telah mendengar apa yang kamu cakapkan, maka pergilah menjalankan tugasmu, kata wakil daripada kelompok Quraisy kepada Sayyidina Uthman. Aban bin Sa'ad bangun menyambut Sayyidina Uthman, kemudian datang membawa kudanya, lalu diserahkan kepada Sayyidina Uthman untuk menunggang kuda tersebut. Dia memberikan perlindungan, mengiringi perjalanan Sayyidina Uthman sampai ke kota Mekah. Di Mekah, Sayyidina Uthman menyampaikan pesanan Rasulullah SAW kepada para pemimpin Quraisy, sama seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tujuan kami untuk melakukan umrah
dan juga bukan untuk berperang. Dan setelah menyampaikan pesanan itu, orang Quraisy menawarkan pada Sayyidina Uthman untuk melakukan tawaf, dan Sayyidina Uthman sendiri memilih untuk menolak pelawaan tersebut kerana enggan bertawaf melainkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu orang Quraisy menahan Sayyidina Uthman radhiyallahu an di sisi mereka, mungkin kerana nak berbincang. Dia bukan menahan tu, bukan kata tahan tangkap lagi, dia cuma orang kata apa, dah kawan lama tak jumpa, dia banyak cerita. Dia adalah duk bincang dengan Sayyidina Uthman bagaimana untuk menangani situasi yang macam ni tengah kritikal, tengah genting ni, macam mana. Setelah itu mereka mendapatkan jawapan dari Sayyidina Uthman, dan mereka berikan jawapan pada Sayyidina Uthman. Dan Sayyidina Uthman tertahan itu agak lama. Bila lama, berita yang tak sepatutnya pun keluar. Apa yang keluar? Iaitu berita viral kata Sayyidina Uthman telah dibunuh. Sebab Sayyidina Uthman duduk dalam tu bincang tentang benda ni, tetapi perutusan tentang keadaan, perkembangan terkini situasi tak dimaklumkan. Maka orang duk ingat Sayyidina Uthman kena bunuh, sehingga kan benda tersebut sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera meminta para sahabat untuk melakukan bai'ah bagi menuntut balas atas kematian Sayyidina Uthman. Sebab bila sampai berita tu kat Nabi, Nabi kata, kita tidak akan tinggalkan tempat ini melainkan setelah kita menentang kaum itu. Maknanya cerita tentang dibunuhnya Sayyidina Uthman tu adalah satu cerita yang sungguh-sungguh pada pendengaran Nabi, yang sampai dekat Nabi. Sebab tak ada maklumat, Nabi cuma tahu Sayyidina Uthman masuk ke kota Mekah, dan memang dibawa masuk dapur di Mekah, kemudian tak keluar. Jadi apa yang berlaku? Critical issue pada waktu tu, gentingnya situasi adalah mereka nak memerangi Nabi SAW atas apa pun. Walaupun setelah ramai datang, mungkin kaum tua merasakan benda tu adalah benda yang boleh damai, tapi pemimpin muda nampak macam ini satu benda yang merugikan. Dan bila mana Nabi sebut betapa akan berlakunya penentangan, Nabi SAW memanggil para sahabat untuk berbai'ah, dan para sahabat pun berebut-rebut untuk berbai'ah, dan juga sanggup untuk mati. Orang pertama yang berbai'ah adalah Abu Sinan Al-Asadi. Salmah bin Al-Aqwa berbai'ah 3 kali untuk sanggup mati. Bukan sekali saja bai'ah, 3 kali bai'ah dengan Nabi, iaitu semasa permulaan, kemudian diambil pula ketetapan pada waktu tengah-tengah, dan kemudian di akhir manusia bergilir-gilir untuk berbai'ah. Nabi SAW memegang tangan setiap daripada orang yang berbai'ah ini dengan mengatakan ini adalah bai'ah untuk Uthman, yang mana dikenali sebagai bai'atul Ridwan, kerana perjalanan melakukan bai'ah itu difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fatih. Bai'ah ini di bawah sepuan pokok. Sayyidina Umar memegang tangan Rasulullah SAW, sementara Maqil bin Yasar memegang sebatang dahan pokok sambil mengangkatnya tanda bai'ah kepada Rasulullah SAW. Bai'ah ini dikenali sebagai bai'ah Ar-Ridwan yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinah 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Yang mana Allah Ta'ala firmankan, sesungguhnya Allah redha terhadap orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan bai'ah tak setia kepada kamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok ketika perjanjian Hudaibiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahui oleh Allah tentang kebenaran iman dan tak setia yang ada dalam hati mereka, lalu Allah Ta'ala menurunkan sakinah ke atas mereka, wa athabahum fathan qariba, dan membalas mereka, memberikan ganjaran dengan kemenangan yang hampir tiba. Ketika kaum Quraisy mengetahui akan adanya bai'at ini, maka mereka segera mengutus Suhail bin Amru untuk mengadakan perjanjian. Mereka berpesan dengan tegas kepada Suhail supaya kandungan isi perjanjian itu hendaklah meletakkan syarat bahawa Rasulullah SAW mesti pulang dahulu pada tahun itu agar orang Arab tidak bercakap-cakap sesama mereka bahawa Rasulullah SAW berjaya masuk kepada mereka dengan kekerasan. Maka pergilah Suhail bin Amru
Dari jauh apabila Nabi SAW melihat kedatangan Suhail, baginda Nabi SAW berkata, urusan kamu sudah jadi mudah. Mereka itu hendak berdamai apabila mengutuskan orang ini. Bila Nabi nampak Suhail, Nabi kata respon pada Quraisy ini adalah respon yang memudahkan kita, sebab orang yang main ini adalah orang yang cenderung dan condong kepada kedamaian. Suhail sampai dan bercakap dengan panjang lebar pada Nabi SAW, membawakan 4 penanda aras yang utama dalam pertemuan itu, yang menjurus ke arah satu usaha untuk memeterai perjanjian antara Quraisy dan juga Nabi SAW. Antara syarat yang diletakkan adalah yang pertama, tahun ini, iaitu tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW hendaklah pulang pada tahun yang ke-6 Hijrah ni, tahun tu, dan tak boleh masuk ke Mekah. Pada tahun depan orang Islam boleh masuk ke Mekah dan menetap di situ selama 3 hari. Mereka hanya boleh membawa senjata orang yang berperjalanan ataupun orang yang bermusafir. Apa syarat dia? Pedang yang disarungkan. Sementara Quraisy tidak boleh langsung menghalang mereka dengan apa cara sekalipun. Berjaya. Yang pertama dapat dekat situ, orang Islam boleh pergi. Tapi bukan tahun tu, tahun depan. Berapa hari? Untuk umrah 3 hari. Dengan syarat yang telah dipersetujui. Yang kedua adalah bab berkenaan dengan gencatan senjata. Surat 144, menghentikan peperangan dari kedua belah pihak selama 10 tahun. Dan tempoh ini akan mewujudkan keamanan di tengah masyarakat, yang mana sebahagian daripada mereka menghalang sebahagian yang lain daripada menimbulkan kekacauan. Satu kejayaan yang kedua. Yang pertama dapat pi, yang kedua berlakunya gencatan senjata. Dan kalau ada orang yang mencetuskan huru-hara, orang tu tadi boleh ditahan ataupun boleh dihalang oleh kelompok mereka sendiri. Sebab itu adalah satu daripada syarat yang telah diletakkan. Yang ketiga, siapa yang menjalinkan persekutuan ataupun persetujuan dengan Nabi SAW, siapa-siapa yang buat satu jalinan kerjasama dengan Nabi SAW dan juga kaum Quraisy, maka dia termasuk bahagian daripada kedua pihak tersebut. Maksudnya siapa yang bersekutu dengan Quraisy dan siapa yang join dengan Nabi, dua-dua tu adalah dikira sebagai join benda yang sama. Kalau hang support Quraisy, dalam waktu yang sama hang juga support Nabi SAW. Kalau hang bersama dengan Nabi SAW, hang juga akan dikira sebagai support Quraisy. Maksudnya imbalannya adalah sama-sama, win-win situation. Dan kalaulah berlaku apa-apa yang disebutkan sebagai serangan, maka penyerangan diarahkan kepada suku-suku tersebut juga dianggap sebagai penyerangan kepada seluruh orang-orang yang terkait dan terlibat, baik Quraisy ataupun di kalangan Nabi SAW. Makna kata wujud kerjasama persefahaman yang besar, bukan hanya rentas antara Nabi SAW dengan orang Quraisy, tetapi lebih kepada dua buah negeri besar, iaitu Mekah dan juga Madinah. Dan itu adalah satu benda yang amat memberikan kebaikan. Mana-mana kabilah yang bergabung dengan salah satu pihak dianggap sebahagian pihak tersebut, dan persengketaan yang ditimbulkan oleh mana-mana kabilah, kecil maupun besar, dikira sebagai persengketaan yang mengganggu dan juga melanggar perjanjian yang dilakukan ini. Kemudian yang keempat, siapa yang melarikan diri, yang melepaskan diri daripada kaum Quraisy di Mekah, dan kemudian mereka datang kepada Nabi SAW di Madinah, maka harus dikembalikan, perlu dilakukan ekstradisi. Sedangkan yang kabur daripada Muhammad SAW kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan, bagi satu ketetapan yang lain. Maknanya dia, siapa yang datang pada Nabi SAW tanpa kebenaran walinya, yang dia bergerak main pada Mekah, jumpa Nabi, masuk Islam, duduk di Madinah, maka geng macam ni, kalau wali dia minta untuk serah balik, Nabi SAW kena hantar balik. Tapi kalau orang Madinah yang main jumpa dengan Nabi, kalau ada orang-orang yang main kepada Nabi SAW, dah Islam dah, kemudian dia balik ke Mekah, dan Mekah itu, bila dia duduk di Mekah tu tadi, dia tak perlu lagi dah untuk diekstradisi mai kepada Nabi SAW. Boleh faham Maksud dia tu, kalau orang Mekah pergi sana tanpa kebenaran wali ataupun orang-orang yang menjaga dia ataupun ahli keluarga dia minta untuk dikembalikan, maka orang Islam akan kembalikan. Tapi kalau di kalangan Islam yang melarikan diri
dalam catatan ini masuk balik kepada orang Quraisy di Mekah, maka mereka tidak akan dikembalikan. Yang tu antara cadangan yang dibawakan dalam perjanjian pada syarat perdamaian atas perkataan Suhail bin Amru. Kemudian Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk mencatat isi perjanjian tersebut. Baginda Nabi SAW memulakan dengan menuliskan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Lantas Suhail berkata, demi Allah kami tidak faham apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman, maka tuliskanlah Bismikallahumma. Nabi suruh Sayyidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nak mulakan apa nama ni yang surat perjanjian tu. Suhail kata, adapun Ar-Rahman kami tak tahu, maka tulislah kalimah Bismikallahumma. Maka Nabi SAW menyuruh Sayyidina Ali untuk menulis seperti mana yang diminta oleh Suhail. Kemudian Sayyidina Ali menulis, inilah perjanjian, inilah adalah isi perjanjian antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bila tengok perkataan Rasulullah, maka kata Suhail, kalau kami percaya engkau sebagai Rasulullah SAW, tentulah kami tidak akan menghalangimu. Kalau kami dah terima engkau sebagai Rasulullah SAW, maka kami tak ada lah main sampai macam ni. Maka kata Suhail, tidak akan memerangi kamu dengan keadaan yang tidak menerima kerasulan kamu. Maka Suhail kata, dekat situ tulislah Muhammad bin Abdullah. Dekat sini Sayyidina Ali, Nabi SAW suruh Sayyidina Ali tukar. Maka Nabi kata, bagaimanapun kamu mendustai perkataan kamu yang kata kamu nak tukar aku ni, tak mau tukar, tak mau bubuh nama Rasulullah, hampa nak bubuh juga Muhammad bin Abdullah, hampa buatlah macam mana pun, tetap juga tak boleh mendustai betapa aku ini adalah Rasulullah. Aku tetaplah Rasulullah walaupun hampa dustakan aku. Maka itu perkataan Nabi SAW kepada Suhail bin Amru. Dan selepas pada tu Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ali, oh ya Ali, tulis Muhammad bin Abdullah dan padam kalimah Rasulullah. Tetapi Sayyidina Ali enggan. Yang ni yang antara benda yang berlaku juga, iaitu ulama bincang Sayyidina Ali tak ikut perintah Nabi, tak itibak. Maka banyak isu yang dibawakan dalam pemahaman kita, dia ada itibak, maksud dia ikut perintah, ikut sunnah. Nabi suruh buatlah. Sebab kalau menentang keputusan Nabi samaan dengan menentang keputusan Allah. Maka ulama bincang nampak Sayyidina Ali tak ikut perintah Nabi, maka dia menentang Allah. Padahal situasi yang diletakkan di situ adalah Sayyidina Ali tak mau padam nama Rasulullah tu. Takkan mungkin aku padam, sebab memang kau adalah Rasulullah. Dia nak meletakkan diri dia tidak duduk dalam pahaman Quraisy. Sebab Quraisy mereka memang tak beriman pada Rasulullah. Dan nak abang kata punya tak mau beriman tu, Rasulullah punya tulisan tu pun dia tak mau. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau kaedah Sayyidina Ali itu adalah nak tunjukkan pada kita, kalau Sayyidina Ali juga turut sama memadamkan, Sayyidina Ali berpihak kepada siapa? Quraisy, bukan kepada Rasulullah SAW. Kerana Sayyidina Ali nak menunjukkan di situ mempertahankan Rasulullah bukan hanya pada batang tubuh, tetapi setiap daripada athar, setiap daripada perkara yang berkait dengan Nabi SAW. Yang ni yang disebutkan. Sebab tu Nabi kata, kalau tak mau padam tak apa, biar aku padam. Nabi padam sendiri. Siap Nabi tanya dekat Sayyidina Ali, mana dia? Rasulullah tu. Sebab Nabi SAW adalah orang yang Allah Ta'ala nyatakan sebagai ummi, iaitu tak boleh membaca. Bahasa kita teruk lah, kita kata illiterate, kita kata buta huruf. Buta huruf kita tu teruk. Nabi bukan buta huruf macam kita. Kita buta huruf plus buta perut. Nabi tak. Nabi tak perlu kepada keperluan pelajaran pengajian dengan huruf. Sebab tu Nabi tanya kat Sayyidina Ali, mana dia? Rasulullah. Maka ditunjuk pada Nabi SAW kalimah Rasulullah dan Nabi padam. Nabi padam sendiri. Dan setelah itu butiran perjanjian yang telah disepakati itu ditulis sehingga selesai perjanjian. Selesai perjanjian itu, Bani Khuza'ah juga bersetuju untuk berada di bawah jaminan dan perlindungan siapa? Bukan Quraisy, tapi bawah Rasulullah SAW. Kerana mereka adalah sekutu Bani Hashim sejak zaman Abdul Muttalib. Seperti disebut oleh kedudukan penglibatan mereka dalam meletakkan sekutu pada waktu awal.
Justru terlibatnya mereka dalam perjanjian ini adalah sebagai menegaskan lagi hubungan sekutu yang berlaku di waktu yang dulu. Sementara itu Bani Bakar bersetuju untuk berada di bawah jaminan dan perlindungan Quraisy. Suku Khuza'ah menyatakan sekutu Rasulullah, yang tu disebutkan Khuza'ah ikut join Nabi SAW, Bani Bakar duduk di bawah sekutu Quraisy. Yang tu yang kita sebutkan pada malam ini, muka surat 145. Nanti kita akan sambung pada tajuk insiden ataupun kisah Abu Jandal. Jadi tuan-tuan, yang itu saya sempat untuk kita sampaikan. Kalau ada kebaikan tolong sebar lebarkan. Selamat menyambut bulan Dzulqa'dah. Usaha untuk mengelakkan pertembungan, jauh pertelingkahan, kerana orang Quraisy, orang Arab jahiliah sembah berhala boleh berhenti berperang, boleh menandatangani perjanjian damai dengan Nabi SAW. Maka kalaulah kita yang tak sembah tongkai batu dan kayu, tak boleh meninggalkan percanggahan dan perkelahian, takut-takutnya kita lebih buruk dan lebih teruk daripada Quraisy, wal'ayazubillah. Dan saya juga mohon kita berkat doakan moga-moga sahabat kita, saudara kita yang terpilih menjadi Duyufur Rahman, Allah Ta'ala permudahkan urusan, perjalanan sihat, selamat, sejahtera kembali dan juga menuju ke Mekah dan juga kembali ke tanah air, diberikan keafiatan berpanjangan menunaikan ibadah haji. Dan kita mohon juga moga mereka mendoakan kita terpilih menjadi Duyufur Rahman, mungkin pada kapal-kapal akhir pada tahun ini ataupun setidaknya pada tahun yang mendekat yang akan datang. Saya juga dengan rendah diri mohon doa pada tuan-tuan, moga-moga diberikan kesembuhan dan kelancaran kepada anak anda saya Muhammad Yusuf Aisar bin Muhammad Fifi yang akan menjalani pembedahan jantung berlubang insya-Allah pada hari Isnin nanti. Moga-moga dengan diangkatnya keberkatan doa pada tuan-tuan para wali dan ibu para wali, Allah Subhanahu Wa Taala pandang dengan pandangan kasih sayang dan diberikan kelancaran dan juga kesembuhan buat anak saya dengan sempurna. Dan hanya Allah SWT sajalah yang mampu membalas jasa baik tuan-tuan insya-Allah biiznillah, bifadlika ya akraman akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, amin ya rabbal alamin.